Selamat datang ke Bilik Disiplin dan Lembaga Pengawas Sekolah Kebangsaan Rantau Panjang. Mahkamah Serantau Hebat ini ditubuhkan setelah mendapat cetusan inspirasi daripada lawatan SK Rantau Panjang ke SK Padang Temu Melaka yang merupakan pemenang pingat emas Anugerah Kepimpinan Madani KPM 2024. Kerja ubah suai, mengecat dan menghias bilik ini 90% dilakukan oleh guru-guru LJK Unit Disiplin dan Lembaga Pengawas Sekolah. Kerja-kerja pengubahsuaian bilik ini telah siap sepenuhnya pada 6 Jun 2025. Untuk makluman, ruang mahkamah dan semua perabot termasuk kabinet pameran direka dan dibuat oleh 2 orang guru SK Rantau Panjang iaitu Cikgu Hasmawi dan Cikgu Tan Tai Hok. Bilik ini juga boleh digunakan untuk simulasi PDPC, latihan kumpulan debat sekolah dan membincangkan kes-kes disiplin. Bilik ini merupakan salah satu cara atau inisiatif dalam membentuk murid berdisiplin, beretika dan berjiwa kepimpinan melalui pendekatan berfokuskan pendidikan nilai dan refleksi diri.